Bab ke-8, istihadah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Fatimah binti Abi Hubeish berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak suci, yakni darah saya tidak berhenti keluar. Adakah saya perlu meninggalkan sembahyang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu hanya gangguan pada salah satu urat, yakni urat darah. Ia bukan haid. Apabila haid datang, maka tinggalkan sembahyang, dan apabila tempohnya berlalu, basuhlah darah padamu itu dan bersembahyanglah." Bab ke-9, membasuh darah haid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, katanya, ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kain seseorang daripada kami terkena darah haid? Apakah yang harus dilakukannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apabila kain seseorang daripada kamu terkena darah haid, maka hendaklah dia menggosoknya, yakni menyentalnya, kemudian membasuhnya dengan air. Selepas itu bolehlah dia memakainya untuk salat." Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, setelah suci daripada haid, kami menyental, yakni kami terlebih dahulu menyental bahagian kain yang terkena darah haid, lalu membasuhnya di samping membasuh keseluruhan kain itu. Kemudian memakainya untuk bersembahyang. Bab istihadah. Bab yang ke-8 daripada Kitabul Haid, daripada kitab Al-Haid, ialah bab istihadah. Terlebih dahulu kita baca dulu nota tu 253. Imam Bukhari rahimahullah mempunyai 4 tujuan sekurang-kurangnya dengan mengadakan bab ini. Pertama, beliau mahu menarik perhatian para pembaca kepada perbezaan hukum haid dan istihadah. Kedua, darah istihadah walaupun keluar melalui saluran yang sama dengan darah haid dan berkemungkinan warna kedua-duanya juga sama, namun masing-masing daripadanya merupakan alamat kepada keadaan yang berbeza. Istihadah adalah darah penyakit. Ia menunjukkan ketidaksihatan pengidapnya, sementara darah haid pula menandakan kesihatan seseorang perempuan yang sudah baligh. Ketiga, beliau mahu mengisyaratkan kepada perbezaan pendapat para ulama tentang kaedah yang seharusnya digunapakai oleh seseorang perempuan yang beristihadah untuk menentukan sama ada ia masih dalam keadaan berhaid atau haidnya telah berhenti. Keempat, oleh kerana terdapat banyak sekali perbezaan pendapat tentang waktu seseorang perempuan beristihadah perlu mandi, ada yang berkata ia perlu mandi setiap kali hendak bersembahyang. Ada yang berpendapat mustahadah, yakni perempuan yang beristihadah perlu menjamakkan sembahyangnya. Ia dikehendaki mandi sebelum setiap kali akan menjamakkan sembahyang. Ada juga yang berpendapat mustahadah perlu mandi 1 kali sahaja pada tiap-tiap hari. Tetapi kebanyakan ulama, yang jumhur ulama, berpendapat mustahadah hanya wajib mandi pada ketika suci daripada haid sahaja. Dalam masalah ini Imam Bukhari rahimahullah sependapat dengan jumhur ulama. Walaupun di dalam hadis bab ini tidak disebutkan tentang mandi ketika suci daripada haid, namun di dalam hadis yang sama, nombor 314 di bawah bab 24 akan datang,
dengan terang tersebut di situ perintah Nabi SAW supaya mandi ketika suci daripada haid sebelum bersembahyang. Itu beberapa perkara yang Imam Bukhari maksudkan dengan buat bab ni. Yang pertamanya, dia nak cerita kepada pembaca, kepada kita yang belajar ni, perbezaan di antara hukum haid dan istihadah. Kalau kita perhatikan kitab ni, kitab haid, kitab tentang haid. Tetapi sekarang ni Imam Bukhari Imam Bukhari sebutkan bab istihadah pula, padahal kitab haid. Dalam mukaddimah dulu, mula-mula dulu sudah sebut dah perkara ni. Apa tujuan Imam Bukhari buat gitu? Tak apalah, sekali lagi kita sebut oleh kerana ramai antara kita ni mungkin tak ada di peringkat awal dulu. Imam Bukhari buat tajuk haid oleh kerana kebanyakan perkara yang dibincangkan di dalam bab ni, dalam dia panggil kitab. Kitab ni bab besar lah. Di bawah kitab tu ada bab-bab kecil. Oleh kerana kebanyakan bab di bawah kitab ini ialah berkenaan dengan haid. Satu. Yang kedua, walaupun yang besarnya berkait dengan haid, tetapi hak lain-lain yang ada kaitan juga dengan haid, sama ada dari segi tempat keluarnya sama, ataupun punca dia sama, ataupun warna dia sama lebih kurang, dan benda yang keluar tu sama, maka Imam Bukhari buat masuk juga hak lain-lain di bawah tajuk ni, di bawah kitab besar ni. Macam istihadah, darah juga, dan keluar daripada saluran yang sama juga. Mungkin daripada rahim, sama juga seperti haid, ataupun daripada bahagian-bahagian lain ke mana-mana pun, permukaan dia tu, tempat keluar dia tu sama. Oleh kerana itulah Imam Bukhari buat bab istihadah juga di bawah kitab haid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhati kepada perkataan istihadah tu, perkataan istihadah dia daripada perkataan haid juga asalnya. Ni kalau orang yang belajar kaedah bahasa Arab, memang dia tahulah bahawa asal dianya haid, ha, ya, dan dha. Lepas tu tambah apa? Tambah alif, sin dan ta. Asal dia hadat. Itu kalau dari segi ilmu sarafnya, fi'il thulathi orang panggil, fi'il tiga huruf. Fi'il yang terbentuk daripada 3 huruf. Kalau istahadha ataupun ustuhidat, fi'il kata kerja lah, kita panggil fi'il tu kata kerja yang terbentuk daripada 6 huruf. Orang panggil fi'il sudasi. Fi'il sudasi. Dan ini kata kerja dengan tambahan, bukan hak asal. Sebab kita kata pukul lah, pukul, memukul, kita cerita bahasa Melayu. Nah, dipukul, terpukul, kena pukul, semua tu kata kerja belaka. Tapi hak asal dianya pukul lah. Hak ni haid asal dia. Lepas tu tambah alif, sin dan ta. Dalam bahasa Arab dia ada maksud dia sendiri. Dia ada maksud dia sendiri. Kalau alif, sin dan ta, dia banyak makna dia. Kalau dari segi ilmu sarafnya, orang panggil wazan ataupun bab. Istaf'ala, tu orang panggil ustuhidat, atas wazan orang panggil istaf'ala. Istaf'ala ni tambah 3, alif, sin dan ta. Tiap-tiap satu ni ada maksud dia sendiri.
Salah satu yang pentingnya sin itu. Sin di sini memberi makna tahawul. Memberi makna tahawul. Tahawul mana berubah, tukar. Tukar dari segi mana? Dari segi mula-mula kita katalah mula dengan haid. Mula dengan haid, lepas tu bertukar kepada hakikat yang lain. Tidak haid lagi walaupun darah. Itu makna, ada makna pertukaran. Dalam dia tu ada makna pertukaran, perubahan keadaan daripada haid kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tu apa dia? Istihadah. Itu satu makna dia. Yang kedua, tambahan alif, sin dan ta memberi makna mubalaghah. Mubalaghah ni makna terlajak, lebih. Dengan makna terlajak ataupun lebih. Lebih lagu mana? Lebih daripada tempoh hak sekala lah. Kalau seseorang perempuan tu berhaid 7 hari, tiba-tiba terus lagi berdarah tu, terus lagi. Ataupun kalau paling banyak, tempoh haid paling lama 15 hari, lepas pada tu terus lagi, berpanjangan lagi. Tu jadi terlajak lah, lebih lagi daripada hak sekala ataupun daripada hak asal. Untuk memberi makna lebih itulah, makna terlajak tu, dia tambah alif, sin dan ta. Kalau nak kira hak asal dia haid, ha, ya, dad. Tapi sini kita tidak nampak ha, ya, dad, tapi alif. Alif tu asal kepada ya. Itu cerita panjang lah pula, kita tidak nak mengajar ilmu sarah di sini. Cuma nak cerita dari segi sekadar tu saja. Makna lebih tu ada, lebih daripada tempoh hak sekali. Dan bertukar dah hakikat dia. Kalau hak sebelum pada tu 7 hari tu haid, lepas pada tu bukan darah haid lagi, darah istihadah. Sudah ada makna pertukaran hakikat dia. Dengan sebab itu, untuk istihadah dia ada tambah alif, sin dan ta. Kalau haid ha, ya, dad saja. Itu cerita dia. Bapa istihadah. Jadi dia ada kaitan rapatlah dengan haid tu, sehingga tidak perlu dibuat bab suku, kitab suku. Ada kaitan rapat dengan haid. Supaya juga nifas, dia ada kaitan rapat juga dengan haid. Oleh sebab itulah Imam Bukhari bubuh di bawah kitab yang sama, di hujung. Di hujung ni ada cerita ataupun bab berkenaan dengan perempuan bernifas. Orang panggil nufasa, perempuan bernifas. Oleh kerana darah tu pun dia ada kaitannya dengan haid juga, ada kaitan rapat. Darah haid, apabila tidak ada percantuman antara benih lelaki dengan perempuan tu, dia jadi hampa. Dan ia adalah sesuatu yang perlu keluar. Kalau tak keluar, jadi tidak sihat, jadi penyakit. Kalau keluar, tidak keluar dengan baik pun jadi penyakit juga, tidak sihat juga. Itu hak haid ni. Keluar dengan baik, itu yang dikehendakinya. Dan ini tanda kepada kesihatan. Imam Bukhari pun itu maksud dia. Kalau sudah ada percantuman, jadi mengandung, hamil, pada ketika itu tak mari kotor. Darah haid itu bukan darah haid seperti yang keluar lah, tetapi asal dia itu menjadi makanan kepada anak tu di dalam rahim. Menjadi makanan kepada anak di dalam rahim. Bila anak tu keluar, darah haid tadi, darah yang duduk dalam rahim tu perlu keluar. Perlu keluar lah. Sakit baki dia tu perlu keluar. Kalau tidak jadi kotor lah. Jadi kotor, darah kotor juga, dan jadi penyakit juga, sampai ke peringkat boleh mati. Boleh mati seseorang yang bersalin itu, kalau tidak keluar dengan sempurna, hak kita kenali sebagai sok, uri dan sebagainya yang ada kaitan tu. Dan keluar darah tu, duduk keluar, itu pun perlu keluar juga untuk membersihkan rahim. Lepas tu tak mari darah haid. Darah haid hak asal tu tukar pula kepada susu. Kepada susu. Jadi makanan kepada kanak-kanak di luar pula. Itulah hakikatnya.
Ini perubahan demi perubahan pada peringkat-peringkat yang tertentu tadi. Itulah Imam Bukhari letak sekali itu oleh kerana ada perkaitan rapat di antara haid itu dengan istihadah dan juga nifas. Itu sebab Imam Bukhari bubuh di bawah kitab yang sama. Ini sekarang ni kita nak bincang tentang istihadah. Yang kedua, darah istihadah ni walaupun keluar melalui saluran yang sama, tetapi hukumnya berbeza daripada haid. Dengan sebab itu kena bincang suku. Kena bincang suku. Itu Imam Bukhari buat tajuk. Dia nak cerita hukum tak sama. Kalau darah haid, seseorang perempuan tu tak boleh sembahyang, tak boleh puasa dan sebagainya. Kalau darah istihadah, tak. Dia kena sembahyang, kena puasa dan hak lain-lain yang tidak boleh pada ketika haid. Pada ketika haid tu boleh dilakukan oleh perempuan yang beristihadah. Termasuklah persetubuhan dengan suaminya boleh, jika tidak ada mudarat. Mungkin darah tu menandakan penyakit, setengah-setengah penyakit tu tak boleh persetubuhan. Kalau tidak ada kemudaratan, boleh. Sebab darah tu bukan darah haid. Bukan darah haid, darah kotor kita panggil, tidak. Bukan darah kotor. Dan oleh kerana ia bukan darah kotor, Imam Bukhari satu perkara lagi di sini dia depan ni ada lagi kosong. Depan. Oleh kerana darah istihadah itu dia bukan darah kotor. Orang kita pun panggil darah kotor kan, haid tu. Maka dia tidak menghalang daripada seseorang perempuan itu daripada bersembahyang dan lain-lain. Tidak menghalang. Lepas tu banyak pula hukum ni, banyak pula hukum nanti kita sebut kemudian. Tengok sini dulu. Kedua-duanya menjadi alamat kepada keadaan yang berbeza. Kalau darah haid keluar daripada perempuan yang sudah balik, itu tanda kesihatannya bagus. Suka dengan buang air lah, buang air besar, buang air kecil, semua itu perlu. Kalau tidak keluar jadi bahaya. Darah istihadah pula bukan darah yang menunjukkan kesihatan, tapi menunjukkan tidak sihat. Tidak sihat. Itu jadi panduan tambahan kepada seorang perempuan. Kalau lelaki, biasanya doktor tanya buang air lagu mana, tidur lagu mana kan? Perempuan tambah soal lagi, mari kotor lagu mana. Mari kotor lagu mana. Kalau istihadah, dia tanda. Daripada situ doktor boleh tahu macam mana kesihatan dia, apa penyakit dia. Bahkan sebenarnya melalui bab yang seumpama ini dan dalam hadis sebut tentang istihadah ini, satu panduan yang penting sebenarnya, terutama kepada doktor. Kita kena ambil beratlah kepada doktor. Boleh buat kajian khusus atas istihadah ni sahaja, untuk kena penyakit dan untuk merawat seseorang pesakit. Penting. Seperti mana penting buat kajian tentang kuman ke apa kan. Bila ada isyarat dalam hadis dan ada perbincangan dalam hadis, kita kena ingat. Sepatutnya orang Islam bahagian pengkajian bahagian kaji ni, dia kena ambil benda-benda ni, sebab itu jalan pintas, jalan ringkas. Jalan ringkas. Misalnya lalat masuk dalam minuman ke apa, suruh selai. Suruh selai. Bukan nak ajar kita mengotor. Dia tidak itu maksudnya. Bukan nak ajar kita biar jadi pengotor. Lepas tu minum pula, nak ajar tu. Tidak. Kita jangan fikir gitu hadis ni. Dia nak ajar benda lain. Apalagi kalau dalam hadis ada sebut lalat itu kalau dia jatuh kok racun dia tu. Pada sayap dia tu ada dua. Sebelahnya racun, sebelahnya penawar. Sepatutnya kita orang Islam ni jangan bidan kau orang kafir.
Bila kita mengaji hadis, terutamanya hak bahagian kaji khusus hak tu, dia kena kaji apa racunnya. Penawar dia tu, penawar dia selain daripada boleh menghilangkan racun dia tu, menawar racun dia tu, apa lagi kelebihan dia, faedah dia. Sepatutnya jangan widang orang kafir. Semua Nabi kata, larilah daripada orang yang kena penyakit kusta tu macam kamu lari daripada singa. Tu dah kau orang kafir. Dah kau saintis Jerman, dia kata kuman orang penyakit kusta tu rupanya macam singa bila dia buat kajian. Ada ke dia? Sepatutnya kita orang Islam yang mengaji hadis ni kena dah kita lah benda-benda lagu tu. Banyak kara. Yang seumpama ni jangan kita ingat dari segi hak zahir tu saja. Panduan Nabi ni jangan. Serupa juga istihadah ni. Bila dia penting sangat, hak tu tanda sihat. Hak ni tanda tak sihat. Tak sihat tu banyak kan? Banyak penyakit ni kita boleh tahu daripada istihadah tu. Sepatutnya kena sampai ke situ lah, biar dah kita. Yalah, masing-masing ni tak ada semua, tak ada semua nak buat kajian ni. Hak bahagian tudah tu sepatutnya dia pilih, ambil hak tu. Sebab itu sudah bagi tanda dah kepada kita, tanda sebagai jalan pintas. Tak payahlah kita duduk setengah-setengah orang kaji ni, kan pengkaji ni setengah-setengahnya semua hidup saja, tak jumpa kau satu, mati gitu, rugi tu. Dengan adanya panduan-panduan yang seumpama ini, sepatutnya kita dapat, kita tidak sia-sia buat kajian orang Islam. Itu panduan. Tak apalah. Beliau mahu mengisyaratkan kepada perbezaan pendapat ulama tentang kaedah yang seharusnya diguna pakai oleh seseorang perempuan yang beristihadah untuk menentukan sama ada ia masih dalam keadaan berhaid atau haidnya telah berhenti. Haid, tulis tu beza daripada tulisan baru. Sebab saya tak kenal dengan tulisan baru. Tak setujulah dengan tulisan baru. Dia tulis HAID, haid. Haid. Kita kena bagi saya lah, dari segi bahasa ni, kita kena bawa orang biar kau dekat dengan Quran. Gitu sepatutnya. Jangan fikir bahasa-bahasa gitu saja. Tak boleh. Kita orang Islam. Sebab tu haid sebut molek, istihadah. Istihadah. Kalau kita nak, itulah payah pasal ajar Rumi ni kan. Tapi sekarang ni muka Jawi banyak dah belajar dah, bagus dah. Tetapi timbul kemuskilan lah. Misalnya kita kata darurat. Darurat jadinya. Jadi dah. Kalau kita nak cari dalam kamus Jawi, nak cari pada huruf da, kau pada huruf da. Kau huruf da tu tak ada, nak hapuskan. Setelah balik kepada Jawi pula, dia nak hapuskan, kau kalau mana? Itulah benda. Lepas tu kalau kita tak rajin sebut da ni payah. Sebab Nabi SAW sendiri dia sebut, ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih dalam menyebutkan dad. Mana orang Arab pun tak boleh sebut molek. Apatah kita orang Melayu ataupun orang bangsa lain. Kalau kita buat tak ada, buat tu lama-lama nak sebut Quran wala dhalin, jadi lagu lain. Sebab apa jadi pelik lah, molek dah. Sebab tu orang kita dulu kan mudah mengaji Quran. Apa sebab? Sebab dia Jawi. Semua huruf-huruf Quran tu ada, cuma tambahlah sikit dalam Jawi tu kan. Adalah beberapa huruf, tetapi hak asal tu ada, dah sebut molek. Dia kena gitu sepatutnya. Ni kau lari kau jauh daripada Quran. Dari segi bahasa pun. Sebab tu kita sebut, kalau ain sebut molek, bukan senang tu nak sebut tu. Kalau daripada kecil lagi tak diajar, bukan senang. Semula mula jadi payahlah, jadi kerak lidah lah. Tak apalah. Berhenti ke atau tidak, ini masalah. Kalau orang tu sudah berhaid, kalau umur dia tidak sampai umur haid lagi, dia keluar darah tu, tentu adalah darah istihadah, tak timbul apa-apa masalah dah. Ini kalau orang sudah ada haid, sudah balik lah, memang maklum umur peringkat dia tu sudah boleh mari kotor. Tiba-tiba mari kotor, lepas pada tu tak berhenti darah haid tu, tak berhenti darah tu,
Jadi tuan dia tak pastilah darah haid lagi ke atau darah istihadah. Tak pasti. Di situ timbul cerita ni. Kalau Imam Bukhari nak cerita, kalau dia tu tak sabar umur balik lagi, selesai masalah, senang hak tu. Ataupun dia sudah putus haid lama dah, putus tua telajak je, tu pun tak susah juga. Kita boleh kata istihadah, walaupun ada kemungkinan haid tu boleh mari pula. Haid tu boleh mari pula. Tak apalah hak tu. Ini hak nak cerita hak kebanyakan. Hak kebanyakannya kalau orang tu mari kotor lagi, boleh jadi keliru apabila dia beristihadah. Apabila dia beristihadah boleh jadi keliru, iaitu dia mungkin tidak dapat memastikan darah ni haid lagi ke atau sudah istihadah. Di situ Imam Bukhari nak cerita. Tetapi hak Imam Bukhari cerita ni ringkas. Dalam kitab Bukhari ni dia tidak sebut mana cerita. Hak paling banyak perbincangan tentang istihadah ni dalam Sunan Abi Daud. Kalau dalam kitab hadis situ tepatnya, ataupun dalam kitab Imam Tahawi. Kitab hadis Imam Tahawi, tu panjang cerita. Dan dia buat suku-suku ni mustahadah hak lagu ni, hak ni mustahadah lagu ni, hak ni mustahadah lagu ni. Jadi mustahadah hak mari haid ni dia ada beberapa macam. Hak tu Imam Bukhari tak sebut sini, tapi kita kena sebutlah sebab tak serupa keadaannya. Mustahadah dia terbahagi kepada 4-5 jenis. Perempuan yang beristihadah dah sudah mari haid dah, mungkin dia termasuk dalam salah satu daripada 4-5 jenis ni. Yang pertama orang panggil mu'tadah. Itu istilah dia. Yang kedua orang panggil mumayyizah atau mutamayyizah. Yang ketiga orang panggil mubtada'ah. Yang keempat orang panggil muhayyirah atau mutahayyirah. Setengah ulama dia suku, muhayyirah suku, mutahayyirah suku. Tetapi setengah ulama mengatakan hak tula. Lepas tu mutahayyirah saat ni pecah kepada 2 pula. Pecah kepada 2 pula. Mutahayyirah, mutaharriyah. Tu dekat tu serupa. Mutahayyirah, mutaharriyah. So lagi mutahayyirah, dhallah, mudillah. Tu dia banyak pecahan. Sekarang ni kita kena tahu tiap-tiap so tu gapo dia. Dan hak mana Imam Bukhari pakai? Imam-imam 4 mazhab ni pakai hak mana? Buat panduan hak mana? Baiklah. Hak ni Imam Bukhari, tapi dia buat sebut bab istihadah saja. Dia tidak bincang, tidak buat bagi pecahan. Apa sebab? Dia ada cara dia sendiri Imam Bukhari. Tak apalah, kita kena tahu dulu istilah-istilah tadi. Mu'tadah ialah perempuan beristihadah, mustahadah. Perempuan yang beristihadah tu orang panggil dalam bahasa Arabnya mustahadah. Kena guna istilah tu senang. Perempuan yang beristihadah ni panjang sangat. Mustahadah iaitu perempuan yang beristihadah, keluar darah istihadah. Mustahadah, kita guna istilah mustahadah, mu'tadah. Gapo dia? Iaitu perempuan yang mari darah istihadah setelah dia sudah ada adat, ada kebiasaan dalam haidnya. Dalam kebiasaan dalam haid dia tu lagu mana? Misalnya sama-sama dia ni mari haid awal bulan, tengah bulan ataupun hujung bulan, dia tahu dah. Dah berapa hari? 7 hari ke, 6 hari ke, 15 hari, tak caralah. 10 hari ke, tak caralah. Tapi dia sudah maklum, sudah ada kebiasaan, sudah ada adat, dia panggil adatnya, yakni kebiasaannya. Dia sudah maklum, sudah tahu dah. Itu orang panggil mustahadah, mu'tadah. Mustahadah tadi orang yang keluar darah itulah, darah istihadah tu, yang sudah biasa dengan haidnya. Dia tahu dah haid dia tu bila. Jadi keadaan mustahadah, mu'tadah ni dia dari segi haid dia tu tetap.
Hak haid tetap ni molek lah, sihat molek lah. Pada waktu yang tertentu. Pada waktu yang tertentu dia mari kotor molek, ada gangguan apa-apa. Hak mulah perut gitu, seburuk orang panggil ke apa tu, tak apa, haid juga. Tapi kalau tak ada itu semua dan tetap pula masanya, itu bagus. Itu orang panggil mu'tadah. Itu yang pertama. Yang kedua, mustahadah mutamayyizah ataupun mumayyizah. Mumayyizah ni lagu mana? Dia tak ada kebiasaan haid dia tu, tetapi dia boleh kena darah haid dia. Beza daripada hak bukan haid, dia boleh kena. Dari segi warna dia ke, dari segi rasa dia ke, yang dia alami dia berasa lagu mana, dia boleh beza. Itu orang panggil musta'adah mumayyizah. Yang ni sehingga kalau masa haid dia tahu ni 7 hari ni haid ni, darah dia lagu ni, lagu ni, lagu ni. Alah kehitam sikit ke, panas sikit ke, ataupun dia berasa sakit ke, lagu mana-mana, beza lah. Letih ke, dia boleh beza. Dan lepas pada tu dia boleh tahu ni darah lain dah, bukan haid dah ni, dia tahu berdasarkan warna ataupun lain-lain. Berdasarkan warna ataupun lain-lain, terutamanya warna lah, dia boleh tahu. Ini orang panggil mumayyizah, mustahadah mumayyizah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mustahadah mubtada'ah. Mubtada'ah ni lagu mana? Perempuan mari kotor, mula-mula mari kotor tu kita katakanlah dia mari kotor umur 12 tahun startnya, mulanya umur 12 tahun. Mari kotor tu, lepas tu terus darah, terus. Dia tidak ada adat lagi, tidak ada kebiasaan, ketentuan hak biasa, tak ada. Sebab mula-mula lepas pada tu terus istihadah selalu. Dan dia tidak boleh membezakan darah dia, tak boleh beza. Ini orang panggil mubtada'ah. Yang keempat ialah mutahayyirah ataupun muhayyirah. Mutahayyirah ialah perempuan yang mari kotor dah sebelum pada tu, sebelum pada dia darah istihadah ni mari, dia mari kotor dah, berhaid dah, tapi dia tak ingat adat dia, hak biasa dia tu dia tak ingat. Bila, berapa hari dia tak ingat. Ataupun dia tak cek darah tu, dia tak cek. Ni orang panggil mutahayyirah, makna perempuan yang kebingungan, bingung dia, tak tahu ni habis dah kau haid, kau tidak habis. Ataupun dia mari tidak tetap sebelum pada tu, kadang 7 hari, kadang 10 hari, kadang 3 hari, kadang 5 hari. Hak mana hak sebenarnya haid? Lepas pada tu kan mari kotor semacam, tak tentu. Ada dalam keadaan tak tentu gitu, sehingga dia bingung hak mana haid, hak mana istihadah. Dia tidak dapat menentukan haidnya sama ada dengan adat atau dengan tamyiz, orang panggil, dengan kemampuan membezakan antara haid dia dengan istihadah. Dia tidak dapat. Itu mutahayyirah. Mutahayyirah ni dia ada 2 macam. Satu mutahayyirah mutaharriyah. Mutahayyirah dia memang tidak dapat beza darah dia, tapi boleh dia cuba fikir-fikir, tidak kata tak ingat langsung lah. Boleh agak-agak hak lebih banyaknya hak nari misalnya, dia boleh kata gitu, kebiasaannya. Ataupun hak biasanya haid dia tu warna gini, walaupun ada juga haid dia tu tidak warna gitu, tapi hak lebih banyak warna gini, dia boleh kata lagu tu, dia boleh carilah, boleh pasti. Mutaharriyah, dia boleh agak hak ni, itu mutaharriyah. So lagi pecahan mutahayyirah ni, dhallah mudillah, iaitu mutahayyirah perempuan yang bingung, memang dia tak boleh langsung nak menentukan, tak dapat langsung. Dia sendiri pun bingung, dan dia membingungkan orang alim. Mudillah, menyebabkan orang alim payah nak buat keputusan ni. Kalau tanya lagu mana nak buat ni, golek kepala menghadapi hak lagu ni.
Itu mudillah. Itu beberapa bahagian. Dalam setengah-setengah kita adik dia buat suku-suku bab tu. Perempuan lagu ni gini, perempuan lagu ni gini, ni lagu ni gini. Baiklah, kita nak tengok pula di kalangan ulama ni hak mana pakar hak lama, hak mana. Kalau Imam Malik, dia pakai tamyiz semata-mata, adat dia tak pakai. Tu kaedah Imam Malik. Dia pakai tamyiz, yang ni beza tu, perempuan tu boleh beza. Kalau dia boleh beza, ya, hak tu tak kira lah. Mari berapa hari biasa tak cara. Dia kira dia boleh beza darah haid dengan darah istihadah, cukup. Akan pakai hak tu lah. Selagi tidak melebihi tempoh paling lamanya, maksimalnya 15 hari. Kalau selagi dalam tempoh tu dan dia boleh kena, pakai gitu. Lepas pada tu kalau dia boleh kena, ini bukan darah haid, darah istihadah, walaupun tak cukup 15 hari lagi, kena pakai hak tu. Kena pakai hak tu. Kalau sampai 15 hari, tentu dah lah, hak lebih daripada tu istihadah dah. Tapi kalau dalam 15 hari ni, dia boleh beza. Hak haid dia 7 hari, warna dia lagu lain lah, dia boleh, ataupun rasa dia lagu lain. Lepas tu hak seterusnya, dia boleh kata ini tidak darah haid dia, tapi istihadah. Imam Malik kata kena pakai hak tu. Kebiasaan tak boleh, sebab kebiasaan boleh berubah, kata dia. Kebiasaan boleh berubah. Itu mengikut Imam Malik. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, sebalik daripada Imam Malik tu, iaitu dia pakai adat, warna tak boleh pakai, tamyiz tak boleh. Tak boleh kita nak cam dengan benda-benda lagu tu, perasaan tak boleh. Sebab boleh jadi darah istihadah pun berasa lagu tu juga, warna dia lagu tu juga. Dan kan darah haid ni kan tidak semesti hak merah hitam tu semata-mata. Boleh jadi kalau yang yang kuning pun ada. Terutama dekat-dekat nak habis, nak berhenti haid tu, warna dia tidaklah tua sangat, alah kemuda gitu. Baik, pada ketika alah kemuda tu, adakah tidak haid lagi walaupun sudah berubah warna? Dengan sebab itu kata dia, warna ni tak boleh pakai, tamyiz tak boleh pakai. Hak kena pakainya ialah kebiasaan tu gapo. Kalau dia ada kebiasaan dia lagu mana, 6 hari ke 7 hari ke, awal bulan, tengah bulan ke, mana-mana. Kalau sudah biasa je, lama dah dia ni duduk awal bulan, 6 hari ataupun 7 hari katakanlah, pakai hak tu. Hak lain-lain tak boleh pakai. Berubahlah lagu mana-mana pun tak boleh. Dia kena pakai hak tu. Kalau dia sudah ada adat, orang panggil, sudah ada kebiasaan, kena pakai hak tu. Itu mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Bukhari. Imam Bukhari pun pendapat lagu tu. Yang ni yang kena pakai ialah adat. Kalau perempuan itu sudah ada adatnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan kedua-duanya boleh pakai. Kedua-duanya boleh pakai. Adat pun boleh pakai, tamyiz pun boleh pakai. Tetapi kalau kedua-duanya ada, hak mana diutamakan? Diutamakan tamyiz. Itu mengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Diutamakan tamyiz. Yang ni beza tu, dia boleh beza, hak tu kena utamakan. Kalau ada salah satu, tak apa, pakai hak tu. Itu mengikut dia. Kalau ada salah satu, kalau ada adat, pakai adat. Kalau tak ada adat, ada tamyiz, pakai tamyiz. Kalau ada kedua-duanya, utamakan tamyiz. Tamyiz tu yang ni berdasarkan perbezaan darah tu pada warna dia ataupun rasa yang dialami oleh perempuan tu, pakai hak tu. Hak tu diutamakan. Tak apalah. Itu dari segi nak pakai hak mana, adat ke, tamyiz ke, atau lagu mana. Kemudian kita pergi kepada hukum perempuan ni tidak sama pula. Kalau perempuan lagu ni, lagu ni. Kalau perempuan lagu ni, lagu ni, berhubung dengan semaya dia gapo. Kena ambil air semaya kau tidak, kena mandi kau setiap kali nak semaya. Hak tu beza pula. Sebab apa beza? Sebab hadis tu ada macam-macam. Ada yang kata gini, ada yang kata gini. Jadi setengah-setengah ulama dia ambil sah. Setiap kali nak semaya, kalau perempuan yang beristihadah ni, mustahadah ni, dia kena mandi semua.
Setengah kata dia kena ambil air semaya seumur, setiap kali nak semaya. Setengah kata dia boleh jamak. Perempuan yang mustahadah tadi, dia boleh jamak semaya dia. Yang ni 3 waktu saja dia semaya, serupa dengan orang musafir. Serupa dengan orang musafir, iaitu subuh, zuhur dan asar boleh jamak, maghrib dan isyak boleh jamak. Tetapi sebelum jamak tu dia kena mandi. Sebelum setiap kali nak jamak kena mandi. Itu kaedah dia. Ada juga yang mengatakan tidak kena mandi, ambil air semaya saja. Tapi air semaya hak kena ambil tu untuk apa? Untuk setiap semaya ke untuk setiap waktu? Itu beza pula pendapat. Imam Abu Hanifah kata untuk setiap waktu. Yang ni kalau seorang tu nak masuk waktu zuhur, dia sudah ambil air semaya, selagi ada waktu tu dia nak semaya gapo pun boleh, tak perlu ambil air semaya lain. Nak qada ke, hak fardu, hak sunat, boleh berlaku. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tak boleh. Untuk setiap kali semaya kena ambil air semaya. Untuk setiap kali semaya, tak kira lah. Tapi dia dalam mazhab Syafi'i pula ada perbezaan pula pendapat ulama-ulama dalam Syafi'i itu pula. Ada yang mengatakan kalau semaya fardu memang kena ambil air semaya subuh, tapi kalau sunat tak payah pada waktu. Gitu. Setiap kali semaya dia tidak ada kait dengan waktu. Tetapi Imam Bukhari dan Imam Malik mengatakan perempuan yang mustahadah ini hanya perlu mandi sekali saja. Hak dari segi mandi sekali saja, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun begitu juga. Pada ketika kira-kiranya mengikut orang yang mengalami itu, kira-kira habislah haid dia. Mandi. Mandi tu semua kata wajib. Lepas pada mandi tu, adakah kena mandi pula? Semua jumhur ulama, Imam Syafi'i ke Imam Malik ke, semua kata tak kena mandi dah. Kalau ada hak kata mandi, itu pendapat orang lain lah, seperti yang kita sebut tadi. Pendapat jumhur ulama mengatakan tak kena mandi. Hak kena mandinya ketika suci daripada haid, mengikut dia lah. Hak dia faham je, ni habis dah ni haid dia ni, mandi. Lepas pada tu boleh semaya. Semaya seterusnya tidak kena mandi dah, hanya kena ambil air semaya hak tadi, seperti tadi. Tetapi Imam Malik dan Imam Bukhari mengatakan tak kena ambil air semaya, tak batal air semaya. Walaupun berlalu waktu, walaupun selepas semaya, satu semaya, nak semaya pula, tak perlu ambil air semaya, tak perlu mandi, semaya dah. Kecuali kalau dia tu telah terbatal air semaya dia dengan sebab lain. Kecuali kalau dia telah terbatal air semaya dia dengan sebab lain, dengan sebab dia ketuk ke, dengan sebab-sebab lain lah. Dia buang air kecil ke, ataupun dia buang air besar ke, tak cara lah. Kalau semata-mata dengan keluar darah tu, tak. Mereka berpendapat hak mana-mana dalam hadis kata suruh mandi, suruh ambil air semaya, semua tu paling tinggi sunat saja, bukan wajib, bukan tak sah semaya. Dan kalau hak mandi acak-acak tu atas dasar ilaj, dia panggil, bukan atas dasar hukum, yang ni tak sah dah, atas dasar rawatan. Dan kalau dengan mandi acak tu mungkin dia sejuk sikit, dia tahan darah tu. Hak Nabi suruh mandi tu kalau ada dalam riwayat pun itu maksudnya, bukan nak royak kata tak sah semaya. Dah. Tak apalah. Di sini sebenarnya risalah ni hak baru ni kan, hak baru ni ada sebut dalam tu cerita ni. Salah satu contoh yang saya bagi di sini tentang fiqh Imam Bukhari ialah hak ni, tentang istihadah ni. Hak mana ada tu boleh tengok, tapi oleh kerana photostat tu tak siap, tak tahulah nak mari ke tidak. Hak baki lagi tak tahulah. Kalau ada boleh ambil di belakang lah, di belakang. Kalau tak ada tak tahulah. Cuba kita tengok di sini. 2.6 muka surat 17. Dia ada kaitan dengan hal ni. Dia ada kaitan dengan hal ni. Imam Bukhari telah membuat satu bab bertajuk orang yang berpendapat
tidak perlu berwudu, melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua saluran keluar najis, iaitu qubul dan dubur, dengan tujuan menyatakan pendapat dan ijtihadnya berhubung dengan apa yang keluar dari tubuh yang membatalkan wudu, di samping menolak pendapat-pendapat orang-orang lain dalam masalah ni. Bagi Imam Bukhari, yang membatalkan air semaya hanya yang keluar daripada dua saluran itu sahaja. Itu pun dengan cara yang biasa, benda yang biasa keluar secara normal. Kalau hak tidak biasa keluar, tubik wah guli misalnya kita tu, ulat dan sebagainya, tak batal air semaya. Kalau keluar air kencing juga hak biasalah, hak biasa keluar, tapi tidak secara normal, kerana dia sakit, maka keluar, itu pun tidak batal juga, walaupun hak biasa. Kita kata kicik sokmo, kita katakanlah, ataupun terkentuk sokmo, dia penyakit ketuk, nak ketuk sokmo, kalau tidak jadi susah, nak kena pergi ambil air semaya. Ataupun beser, orang kata kan, tubik semua air kencing, hak ni tak batal air semaya. Ambil air semaya sekali, kecuali ada hak lain lah yang membatalkan, perkara lain yang membatalkan. Kalau kerana tu tak batal. Ada hak lain, ya. Kalau dia beser air kencing, kerana beser air kencing tu tak batal air semaya. Tapi mungkin dia ketuk tu dia sihat tu, batal lah gitu. Tapi kalau kalau hak tidak biasa, tidak normal, hak tu tak batal, mengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Inilah yang saya sebut di sini. Para ulama berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, disebabkan perbezaan pendapat mereka dalam penentuan mana bagi perkara-perkara yang membatalkan wudu. Lepas tu saya sebut gini-gini, banyaklah. Molek kalau ada risalah ni, letak sekali dengan hak ni, letak sekali dengan hak ni, di samping baca hak ni baca hak ni kata. Sebab sini tak sebut dah. Ceritanya, orang yang istihadah ni, darah yang keluar ni darah gapo? Imam Bukhari tanya. Sesoalnya kita tolong tanya bagi pihak dia lah. Imam Malik pula ketujuh sama. Darah gapo? Darah sihat ke darah sakit? Darah sakit. Hak sakit tidak normal lah tu. Hak normalnya kalau keluar darah, tu normal. Bila tidak normal, tidak menandakan sihat, sakit lah. Tak cara lah beser ke apa ke, tak batal air semaya, sebab sakit. Walaupun keluar melalui saluran, salah satu daripada dua saluran tu. Tapi Imam Syafi'i dia pendapat, asalkan keluar melalui dua saluran tu, tak cara dah hak biasa ke atau tidak biasa, batal air semaya. Misalnya keluar ulat ke, keluar apa-apa, batal, walaupun tidak biasa. Tapi Imam Bukhari tidak gitu. Dia kata ulat tu tidak biasa. Bukan hak skala tu. Batu kau kita tidak biasa. Walaupun kita kata batu karam, tidak biasa. Walaupun kita kata batu karam tu dia jadi kerah daripada air kencing juga, walaupun kita kata gitu, tak cara. Tidak air kencing. Bagaimana? Kalau air kencing barulah batal. Itu pun secara normal. Kalau secara tidak sihat, tak batal. Kena faham hak tu. Sebab banyak perkara ni, terutamanya kepada perempuan ni, banyak perkara. Kita royak hak mudah. Sebabnya kalau perempuan yang mutahayyirah tadi, yang kita sebut bahagian yang keempat tadi, hak tidak dapat pastikan apakah adatnya dan apakah tidak dapat beza, tu berat juga tu. Kalau mengikut Syafi'i, Hanafi, gapo dia kata orang ni kena ambil air semaya dan kena mandi tiap-tiap kali nak semaya. Lepas tu kena qada pula semaya, kena qada. Tapi kalau mengikut Bukhari dan Malik, tak ada semua semaya, tak ada air semaya. Kita kata berapa kali nak semaya, berapa waktu pun tak apa, asalkan tidak batal kerana sebab lain, semata-mata hak tu tak apa.
semaya. Lepas pada tu tak kena qada dah. Tak kena qada dah. Berat tu kalau mutahayyirah. Kalau mu'tadah hukumnya lain, hak biasa, ada adat dia tu kan. Dia tinggal masa tu semaya. Lepas tu bila dia tahu dah ni tidak haid dia, tidak masa haid dia, dia semaya lah. Cuma semaya, ambil air semaya. Ambil air, tidak kena mandi. Setiap kali nak semaya tidak kena mandi. Dan tidak kena qada dah. Sebab apa? Dia jelas. Adapun mutahayyirah tu dia tidak pasti. Ketika tu dia haid ke ataupun dia istihadah, tak pasti. Kalau ketika haid tak boleh semaya. Kalau ketika istihadah dia kena semaya. Sebab salah. Kalau hak sebenarnya hak dia alami itu istihadah ke haid, dia tidak dapat pastikan. Kalau dia dapat pastikan haid, tak apalah dia tak semaya, tak apalah, tak dosa. Gapo? Tapi kalau dia istihadah, tidakkah kena semaya? Tapi hak dia semaya tu boleh jadi haid pada masa haid. Tak pasti. Sebab tu dia kata kena qada. Oleh kerana tidak pasti gitu. Boleh jadi pada masa istihadah, boleh jadi pada masa haid, dia tidak dapat pastikan. Jadi hukumnya berbeza. Tetapi mengikut Imam Bukhari senang. Iaitu tak apa, tak payah. Ambil air semaya sekali. Mula-mula tu kan bila suci daripada haid, mandi. Mandi tu kalau tak ambil air semaya pun tak apa. Supaya mandi junub lah juga. Tak ambil air semaya, kita boleh dah semaya dengan tu. Perempuan tu pun. Lepas pada tu dia ambil air semaya. Katakanlah dia ambil air semaya kerana dia batal dengan sesuatu yang dia terketuk ke, dia ambil air semaya. Lepas pada tu, kalau dia tidak terketuk, tidak ada sebab lain yang membatalkan air semaya, semata-mata keluar darah, tidak batal, dia boleh semaya terus 5 waktu pun. 5 waktu kalau katakanlah tak ada perkara yang membatalkan dia boleh semaya terus dan tak perlu qada dah. Ini kena faham. Mudah, hak mudah. Kena ambil hak payah, boleh juga, silakan. Tak ada apa kita royak tadi lah. Setengah-setengah orang dia royak sah tu kita sah jalan. Susah lah. Dah lah sakit dah. Kalau nak kira dari segi logik dah, Tuhan ni beri kemudahan semua kalau payah kita kan. Orang sakit, orang dalam perjalanan kan ada kemudahan banyak. Hak ni pun berat tu. Kena semaya lagi pada ketika kena qada pula. Kena mandi pula setiap kali nak semaya. Lepas mandi tu dia tak cara dah. Musim sejuk ke musim panas, kalau negeri sejuk ke negeri panas, kalau negeri panas boleh kira lah kita. Kalau negeri sejuk satu kerja pula nak kena air panas. Tapi lah ni mudah, air panas ada kan. Air panas pakai pecik je, tak apalah. Tapi susah juga tu main syarat ni. Kena mandi mesti nah. Kan susah. Tapi kalau nak ikut susah pun tak apa. Itu mazhab, ada tak apa. Terpulang. Kan sepatutnya kita dengan agama ni, dengan mazhab ni lagu tu. Jangan duduk beku. Cara tu dia macam-macam. Orang nak sunat pun macam-macam cara kan. Sampai sekarang ni sunat cara ni macam-macam. Ikutlah, pilihlah hak paling baik, hak paling selesa. Semua nak lagu tu. Hak ni pun gitu juga sepatutnya. Dah kita tahu. Setengah orang kata kita sini mazhab Syafi'i tak boleh ikut orang lain. Tak ada ketentuan lagu tu. Dalam Quran, kalau dalam hadis kau kata orang Malaysia ni kena Syafi'i. Tak boleh. Kena terikat dengan tu. Tak ada. Tak ada. Nak pakai mana-mana pun tak apa. Setengah-setengah orang dia tak senang apabila kita kata begitu kan. Tapi kalau dia sendiri kena ke bini dia royak. Pak mudah tu. Apa pesen lagu ni? Ini semua untuk kita. Untuk kita semua. Apa ada khusus-khusus pula? Nak bisik-bisik pula. Tak ada salah apa benda ada dalam kitab. Benda ada dalam kitab. Nak pakai hak mana? Asalkan kita tahu kita sudah ngaji dah hari ni. Sudah ngaji dah, boleh buat. Kecuali kalau tak ngaji tak boleh lah. Nak agak-agak nyadar lah tu, boleh lah tu. Tak boleh, salah besar. Tapi kalau kita sudah pasti ngaji dah, orang yang diakui pandai, jangan tak pandai tak boleh. Diakui pandai, tak apa. Dan saya pun tidak teragak-agak sebab saya yakin ni ada ni.
Ni, alif belakang ni. Bukan kita kata saja, ada rujukan. Dalam ni sebut berlaku. Imam Bukhari kata lagu mana, Imam Malik kata lagu mana. So lagi setengah orang dia kata itu tidak pak mazhab. Kalau keluar daripada mazhab, pak mazhab tak boleh. Ada juga pendapat lagu tu. Dah Imam Malik tu tidak pak mazhab. Salah satu lah. Bagi kita tidak ada masalah ketentuan sekat pak mazhab saja. Tak ada. Lebih lagi pun asalkan sah benda tu. Jelas benda tu. Memang itu pendapatnya. Asal kita tahu sudah selesai. Ni mudah benar ni untuk orang perempuan. Kalau nak ambil orang payah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau nak pilih cara lagu tu, terpulanglah kepada masing-masing. Doktor pun tak boleh nak kata apa juga. Doktor pun dia royak gitu ya, sekat tu ya. Tak boleh nak paksa kan. Dia kata boleh makan buah. Kau boleh lah. Lepas beranak tu makan buah, makan sayur. Kau boleh. Dah muka kita kurang darah kan, tak sihat, letih. No. Ada juga orang kata tak boleh, kena makan arai purung. No. Ada juga. Kena makan ikan kering saja pada masa tu. Alah lah, nak tak apa. Mana-mana. Dia kata lah tadi tak rapin lah pinggan. Bila tua macam-macam lah, sakit orak lah. Macam-macam. Ikut lah. Maka ada banyak pendapat tu. Hak ni kata boleh gini, hak ni kata tak boleh. Memang dalam bab gapo-gapo pun lagu tu. Doktor ni kata tak apa makan. Doktor ni homopati kata tak boleh minum air kopi, tak boleh lepas makan ubat. Nak ikut cara dia, ikut cara dia. Nak ikut cara ni lah. Boleh berlaku kan? Hak nak sia, hak nak sia, hak nak. Bukan nama perubatan tu, nama gapo. Tak penting. Sia, hak tu hak nak. Kalau hak ni siapa maksud agama? Hak tu hak nak. Semaya kita tetap buat. Buat kan? Buat semaya. Bukan tak semaya. Banyak pendapat kalau kita ngaji Bukhari ni, beza banyak. Baru ni hak perempuan mari kota boleh ngaji. Tu pun tak serupa juga tu. Dengan ramai-ramai. Hak ni pula perempuan yang istihadah tu pula tak perlu ambil air semaya. Tak batal air semaya. Boleh semaya tu. Sah air semaya, tak payah banyak kali ambil air semaya. Kalau nak ambil juga, dia kata boleh, sekadar boleh, bukan wajib. Bukan dosa, bukan tak sah semaya. Orang kata wajib, kalau semaya juga tak sah lah. Memang gitu. Tak sah. Kita tak sah ikut tu lah kalau nak senang. Kalau nak susah tak apa. Nak susah lagu tu. Lepas tu kita tengok nota tu, bawah tu, bahagian yang ketiga daripada bawah. Walaupun di dalam hadis bab ini tidak disebutkan tentang mandi ketika suci daripada haid, namun di dalam hadis yang sama, nombor 314, di bawah bab 24 akan datang dengan terang tersebut di situ perintah Nabi SAW supaya mandi ketika suci daripada haid sebelum bersembahyang. Ni kalau kita tengok ni kan, hadis ni tak ada sebut. Dia kata ni, Fatimah kata, wahai Rasulullah, saya tidak suci. Maksud dianya darah saya tidak berhenti keluar. Adakah saya perlu meninggalkan sembahyang? Rasulullah SAW bersabda, itu hanya gangguan pada salah satu urat. Ia bukan haid. Apabila haid datang, maka tinggalkan sembahyang. Dan apabila tempohnya berlalu, basuhlah darah padamu itu dan bersembahyanglah. Dia suruh basuh darah, lepas tu sembahyang. Mandi tak nak sebut. Jadi apakah apabila suci daripada haid tu seorang tak perlu mandi? Kalau tengok ke hadis ni, gitulah. Suruh basuh, lepas tu sembahyanglah. Ya kau gitu, tak boleh. Tidak gitu, kena mandi dulu. Kena mandi dulu. Sebab itulah hadis ni pun baca tak boleh baca sendiri. Tak boleh buat mana-mana, kena ngaji. Macam ni. Kalau pandukan hadis ni pakai basuh, maya. Gitu kah? Tidak gitu, Imam Bukhari pun tidak berpendapat gitu. Walaupun dia mari hadis ni gini. Kita kena tengok. Apa ni 314. Cuba tengok sini. Hadis ni
314. Hadis nombor 314. Cuba tengok. Muka surat 272. Fatimah binti Abi Hubaysh pernah bertanya Nabi SAW. Katanya, saya beristihadah. Di sini dia sebut saya beristihadah. Bukan darah saya tak berhenti. Saya beristihadah. Saya tidak suci-suci. Yang di darah saya tidak henti-henti keluar. Adakah saya perlu meninggalkan solat? Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Sesungguhnya itu berpunca daripada urat darah yang terganggu. Bagaimanapun tinggalkanlah solat selama beberapa hari, iaitu pada hari-hari haid. Pada hari-hari haid yang selalu engkau alami. Kemudian mandilah. Mandilah dan bersolatlah. Orang sama tu beriwayat. Tu ada sebut mandi. Sebab tu Imam Bukhari pun pakai kena mandi juga. Bila dia tahu dia tu sudah suci daripada haid, dia kena mandi. Dia kena mandi. Lepas mandi tu, mandi hak mula-mula tu tak perlu ambil air semaya dah. Boleh semaya dah dengar hak mula-mula. Lepas tu bila batal air semaya dengan sebab apa-apa sebab lah yang membatalkan air semaya, baru kena ambil air semaya. Bila ambil air semaya tu, semaya, lepas tu boleh semaya tu sekiranya tidak batal air semaya dengan sebab lain. Keluar darah pun tak cari. Cuma kena pakam molek lah. Bila nak semaya tu jangan jadi titik ke apa kan, mengalir darah itu kena jagalah waktu tu. Terutamanya kalau semaya dalam masjid, jadi susah orang. Nak basuh pula orang pula lah. Walaupun mengikut Imam Bukhari tidak najis, darah itu tidak najis. Darah hak najisnya darah haid. Darah istihadah tidak najis, tetapi ramai ulama mengatakan najis. Jadi kalau tumpah tu susah juga orang. Kena jagalah. Kena jaga. Di sini dia sebut mandilah seperkara. Yang kedua, Imam Bukhari tak sebut. Kata tadi kita sebut Imam Bukhari tak sebut seperti Imam Abu Dawud. Perempuan mustahadah lagu ni gini, perempuan mustahadah lagu ni gini. Ini hadis dia tak sebut gitu. Dia ambil sawal. Dia ambil hak adat. Itulah ulama faham Imam Bukhari ni dia pakai adat. Misalnya cuba tengok hadis ni. Hak muka surat 272 tu jelas. Bagaimanapun tinggalkanlah solat selama beberapa hari, iaitu pada hari-hari haid yang selalu engkau alami. Yang selalu engkau alami. Ini menunjukkan dia sudah ada kebiasaan dah. Orang yang sudah ada kebiasaan tidak dikira darah, warna dia apa tak kira. Yang dikiranya kebiasaan dia. Bila berapa hari. Sebab itulah Imam Bukhari serupa dengan Imam Abu Hanifah berpendapat perempuan mustahadah kena pakai adat dia, kebiasaan dia. Jangan pakai tamyiz. Dalam hadis ni pun hak kita duk baca ni pun gitu juga. Dia kata apabila haid datang maka tinggalkan sembahyang. Haid datang tu kita tahulah pada masa dia. Dan apabila tempohnya berlalu. Tempoh tu masalah. Ini menunjukkan yang menjadi panduan ialah tempoh. Tempoh tu adat tu lah. Adat tu, bukan tamyiz. Tetapi setengah-setengah ulama dia faham daripada hadis yang kita duk baca ni, dia kata hak ni menunjukkan bila haid datang. Haid datang tu dia ada warna dia. Ada tanda dia yang tersendiri yang maklum di sisi perempuan. Yang ni dia kata ini menunjuk, hadis ini menunjukkan tamyiz, tapi sebenarnya tak sedap tu hak tamyiz. Bukan tamyiz. Di sini menunjukkan adat ni. Hak Imam Bukhari wak mari hadis ni, jadi wak mari pula pada muka surat tadi, dia nak cerita hak dia pakainya adat. Kalau perempuan itu sudah ada adat, kecuali kalau dia tak ada adat, lain ceritalah. Kalau dia tak ada adat, misalnya dia mubtada'ah, start mula-mula tu lagu tu selalu. Panjang cerita. Oleh kerana benda ni panjang lagi kan, ada bab-bab lagi akan datang. Kita tangguhlah dulu perbincangan hak seterusnya. Cuma yang nak tengok di sini, Nabi SAW kata, bila Fatimah binti Abi Hubaysh, dia tanya Nabi SAW, di situ ada nota 254. Sebenarnya selain beliau
terdapat 9 orang lagi sahabiat yang mengalami istihadah. Tak jadi. Panas, memang panas. Fatimah binti Abi Hubeish, selain daripada dia ada 9 orang lagi sahabiat. Dalam kitab-kitab hadis kita dapat pastikan ada lagi orang lain, 9 orang yang mengalami istihadah semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi panduan dia lah kepada sahabiah, sahabat perempuan, sahabiah. Dia bagi kepada sahabiah ni gini ni tak serupa. Setengah-setengah ulama kata yang tak serupa tu mengikut keadaan orang tu. Mengikut keadaan orang tu. Itulah yang Imam Abu Dawud buat bab suku-suku tu. Iaitu yang pertama Ummu Habibah binti Jahsh. Hadis tentangnya akan datang nanti. Yang kedua Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Asma, saudara seibu Maimunah. Maimunah isteri Nabi. Yang keempat Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh, ini pun bagi kotor juga. Dia 3 orang ni. Orang panggil Banati Jahsh. 3 anak Jahsh ni mari istihadah berlaku, beristihadah berlaku. Iaitu Ummu Habibah binti Jahsh, Zainab binti Jahsh dan Hamnah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh itu isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Zainab binti Jahsh isteri Nabi. Hamnah binti Jahsh isteri Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Sahlah binti Suhail. Yang keenam Saudah binti Zam'ah, ini pun isteri Nabi juga. Zainab binti Ummi Salamah, iaitu anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 Asma binti Mursyid Al-Harithiyah. Yang ke-9 Badiyah binti Ghailan Al-Thaqafiyah. Badiyah binti Ghailan Al-Thaqafiyah. Dalam kitab-kitab ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Gapo tu lah. Ya comel tu Badiyah ni. Dalam hadis kata kalau pergi Mekah, kata dia boleh jumpa lah dengan anak ni, anak Ghailan ni. Dia tu kalau berjalan mari pak lipat tas perut dia. Kalau pergi 8 lipat tas perut dia. Comel di sisi dia. Comel lagu tu di kalangan orang Arab. Hak nak ada pelipatan perut ni lagu mana? Gemuk. Tapi di kalangan mereka hak tu comel. Siapa kelan ni pun ramai lagi orang Arab, kecuali hak terpengaruh dengan barat tu lah. Yang terpengaruh dengan barat tu, dia suka perempuan hak kurus, sebab peleting tu. Dia suka hak lagu tu. Tapi kalau hak Arab, hak ikut tradisi dia, dia suka hak gemuk. Dan dia tak marah kalau anak dia ni kurus. Dia kata tu lelaki tak cara, dia tak boleh makan. Kalau gemuk, suka dia, makna bahagia ni, hidup bahagia. Hidup bahagia. Dia bagi dia comel lagu tu. Kalau mari mari nampak 4 lipatan. 4 lipatan tu 2 alik kanan, 2 alik kiri lah. 8 lipatan tu 4 alik sebelah, 4 sebelah. Itu 8. Bagi dia comel. Rupanya comel-comel ni pun dia berubah juga, macam fashion juga. Macam fashion juga. Orang lelaki pun gitu juga. Orang lelaki pun gitu juga. Dulu kalau hero-hero ni hak biasa ya tubuh. Lah ni hak kata-kata. Tu baru hero. Baru orang panggil comel. Macam-macam tak serupa. Kalau zaman dulu hak kata-kata tu petani, hak buat kerja buruh ke apa tu. Hak tu. Lah ni tak mesti. Dia jaga body dia. Tak serupa, dia berubah sebab fashion juga. Di sini dalam hadis ni dia sebut saya tidak suci. Jadi pada zahirnya tidak suci. Sebab apa? Darah tu duduk keluar semacam. Bukan bermakna dia tidak tahu adat dia, tetapi zahirnya dia tak tahu lagi hukum. Hak tahunya kepada dia, orang yang mari kotor, orang yang berhik ni kena tinggal semaya. Jadi hak ni perlu tinggal semaya juga. Kah lagu ni perpanjangan.
Nabi kata tak. Di situ beza hukum haid dengan hukum istihadah. Hukum haid dengan hukum istihadah itu berbeza. Lepas tu Rasulullah SAW kata itu hanya gangguan pada salah satu orang. Innama dzalika irqun, itu adalah urat. Itu hanya urat, gitu je asal dia aja. Tapi kita buat tu kan, itu hanya gangguan. Gangguan itu tidak ada lafaz Arab dia. Gangguan pada salah satu urat. Urat tu pula urat darah. Dia kena ada banyak benda-benda gitu tu. Orang panggil takdirat. Takdir gitu. Sebab Nabi ni kecek memang. Lagu tu. Nak faham dia kecek tu, kena ada ilmu bahasa yang tinggi, ilmu bahasa Arab. Mana ni? Hak ni kita ada bincang di belakang ni, ada bincang. Ni muka surat 273. Muka surat 273. Ada kaitan hadis ni, ada kaitan juga. Walaupun hadis di bawah dia tu orang lain, Ummu Habibah, tak apalah. Tetapi Imam Bukhari buat tajuk irqil istihadah, bab urat istihadah. Gapo dia urat istihadah? Yani urat yang menyebabkan terkeluarnya darah istihadah. Supaya dalam hadis ni pun dia kata hadza irqun, ini adalah urat. Apa urat? Urat dia kata, dia sebut rekah gitu. Cuba kita tengok nota 293. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menarik perhatian kepada apa yang selalu disebutkan sebagai urat di dalam hadis-hadis tentang istihadah. Termasuklah hadis yang kita duk baca. Apakah urat itu sendiri yang mengeluarkan darah istihadah atau bagaimana? Ada urat khusus ke? Urat tertentu ke? Apabila keluar daripada urat tu, hak tu istihadah. Kalau urat lain banyak lagi urat. Urat lain tak istihadah, gitu ke? Perkataan urat yang tersebut di dalam hadis-hadis itu lebih sesuai jika dikatakan Rasulullah SAW menggunanya secara majaz, secara bahasa kiasan ataupun bahasa pinjaman. Dan majaz yang dimaksudkan itu ialah majaz mursal. Alaqahnya, ini kaedah ilmu balaghah ni. Alaqahnya ialah al-mahalliyah. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan urat, yakni urat darah, sebagai mahal atau tempat dan punca. Tetapi beliau maksudkan dengannya apa yang terdapat pada urat atau terdapat pada rahim ketika darah keluar daripadanya, bukan pada hari-hari keluar darah haid. Jawabnya ialah penyakit atau gangguan pada mana-mana urat darah di dalamnya. Ia tidak khusus dengan urat yang dinamakan azil. Azil, dalam setengah-setengah kitab dia sebut urat ni bila pecah, urat yang bernama azil itu barulah keluar istihadah. Tak betul. Tak tepat. Apa lagi urat azil secara khusus tidak tersebut di dalam mana-mana hadis. Perkataan azil tu dalam hadis tak ada. Hanya ulama buat kesimpulan. Ulama buat kesimpulan urat tu azil. Orang kemudian ni faham pula urat tu saja. Tu tak kena. Tak kena. Ia hanya tafsiran dan pendapat yang diberikan oleh sesetengah ulama saja. Sebenarnya azil itu adalah sifat. Azil adalah sifat, bukan urat yang tertentu. Yang bernama azil, kalau kita tengok hak dalam bahasa Arab, anatomi dia, ilmu tasyrih dia, tak ada satu orang yang bernama azil dalam rahim, di mana-mana bahagia, tak ada.
Lepas tu apa yang dalam hadis sebut? Bukan dalam hadis lah, ulama sebut orang tu orang azim. Nabi hanya sebut orang saja. Tapi dalam kitab-kitab banyak dia sebut azim. Orang tak faham, orang ingat azim tu nama orang tertentu. Sebenarnya itu nama sifat. Kerana keluar darah tu, perempuan itu jadi tercela ataupun mencela, mengata, mengutuk. Adzala ya'dzilu. Adzil makna mencela, tercela, susah, menyusahkan. Itu makna perempuan yang lagu ni dia menyusahkan diri dia, menyusahkan orang. Hak keluar darah istihadah, terutama hak tadi mutahayyirah tadi, susah sungguh. Memang susah. Dengan sebab itu dia mencela, dia kata macam-macam lah, tak puas hati, dia merungut, kita kata bobel. Jadi bobel perempuan itu sifat dia, dengan sebab keluar darah tu, bukan nama orang. Tak kira lah orang mana-mana pun dalam rahim tu, ataupun pada saluran itu yang pecah ataupun terganggu, keluar darah, semuanya ada sifat tadi, menyebabkan perempuan tu jadi merungut, bobel, nak marah, jadi berubah sifat dia, mencela orang, ataupun dia tu dicela. Sebab apa? Hak sepatutnya dia semayang jadi tidak semayang, hak sepatutnya dia tidak semayangnya semayang. Boleh jadi bercelaru. Jadi itu sifat. Tapi setengah-setengah dia kata nama azil. Azil tu sebenarnya tak ada. Azil tu tak ada orang khusus. Bila keluar daripada orang tu saja barulah darah istihadah. Tak ada, bukan lagu tu. Hak ni orang panggil, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang saja je. Dan dia sebut orang tu, kita kena faham apa maksud cara Nabi ni. Dia guna majaz mursal. Majaz mursal alaqahnya mahalliyah. Dia sebut benda tu, sebenarnya bukan benda tu orang, bukan orang, iaitu apa yang ada pada orang tu. Hak ada pada orang tu ke dia? Darah. Hak ada pada orang, apa yang berlaku pada orang, penyakit. Kerana penyakit boleh keluar darah dan mengganggu orang. Bukan orang tu sendiri. Orang tu kalau ada, dia tak ada gangguan apa-apa, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi setengah orang dia faham azim. Ini seperti ginilah. Banyak dalam masyarakat kita ni kan, nama orang nama Masyitah. Lepas tu berubah pula, tu pun berubah Marsyitah, macam-macam lah nama kan. Hak asalnya Masyitah. Hak tu pun sebenarnya tidak sesuai dibubuh nama orang. Sebab bukan nama dia, nama sifat, nama kerja dia. Masyitah tu tukar sisir rambut anak-anak Fir'aun. Dah tukar sisir rambut apa mana pun Masyitah belaka. Tidak nama Masyitah pun Masyitah juga. Kita kena faham hak tu. Setengah-setengah orang dia tak faham, dia ingatkan nama, padahal itu nama sifat, nama kerja dia. Sebab kita lah pun nama orang jaga, pegawai tu kerja dia, tugas dia. Bukan pegawai tu nama orang, tapi dia pegawai. Keliru gitu mau dah kita dia. Cara tak ngaji lah, jadi kuca jadi gitu kan. Supaya juga ada nama Muti'ah. Kononnya hak ni perempuan ni masuk dulu di syurga daripada Fatimah. Pasal apa? Sedia hotel untuk suami dia. Muti'ah tu bukan nama orang, sifat dia. Bapa tidak sebut nama sebab takut. Kalau sebut nama orang akan cek betul ke tidak. Siapa? Tak ada nama. Itu cerita rekaan saja. Tak berani sebut perempuan yang ta'ah, maknanya muti'ah. Molek lah lagu tu. Tak ada ajaran agama. Suruh cadai rotan kau suami balik, tiba. Teruk banyak perkara kita ni. Supaya juga Masyitah tadi, supaya juga azil. Azil itu sifat, bukan nama orang tu. Apa yang berlaku pada orang, keluar darah. Darah tu duduk mana? Dalam orang tu. Banyak dalam hadis. Cara Nabi SAW kecek lagu tu lah. Misalnya Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Nak katakan haji itu ialah Arafah. Dia kecek mereka. Itu orang, kata dia.
Haji itu ialah Arafah. Apa? Orang pergi buat kerja haji Arafah saja ke? Wukuf di Arafah saja ke? Tidak tawaf, tidak sa'i, tidak ketugas di manjat lagi. Yang mana? Dia nak ayatnya antara rukun haji yang paling penting ialah wukuf di Arafah. Dan hak ni tidak ada pada umrah. Umrah ada hak lain-lain, tawaf gapo ada. Tapi wukuf tak ada. Yang membezakan antara haji dengan umrah, wukuf di Arafah. Sebab itu dia ada takdir. Inna ahamma arkanil hajj wa al-wuquf bi Arafah. Misalnya kita kata lagu, rukun haji yang terpenting ialah wukuf di Arafah. Tengok panjang itu kan, nak faham maksud dia. Ataupun al-fariq bainal hajj wal umrah al-wuquf bil Arafah. Gitu beza di antara haji dan umrah ialah wukuf di Arafah. Tu maksud Nabi. Cara dia kecek lagu tu. Sebab itulah dia kena mengaji sungguh, baru boleh faham. Supaya juga Nabi SAW bila ditanya lagu mana, apa dia apa ni, lagu mana ipar afara'aital hamwa, lagu mana dengan ipar, Nabi SAW kata alhamul maut, ipar tu mati. Tengok, ipar mati, apa? Ipar itu ialah kematian, adalah kematian. Apa? Kematian aku mana? Tengok, supaya ni dia guna majaz. Nabi SAW banyak guna bahasa tu. Orang-orang cerdik kan, dia guna bahasa lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ni untuk umat sepanjang zaman. Dia kena kecek. Setengah-setengah tu tak boleh terai. Ahli ilmu saja faham. Setengah-setengah tak terai. Sebab apa? Kalau dia terai sangat, orang akan sibuk tanya dia. Ni lagu mana? Habis masa situ. Akan sibuk. Sebab kita tengok dalam Quran, kadang-kadang dia sebut hujan turun daripada langit. Ada juga tempat wa yunshi'us sahabat thiqal. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan awan yang berat. Lepas tu dia sebut pula turun daripada awan. Tak serupa. Apa maksud? Dia melera keadaan orang yang macam-macam, banyak peringkat. Kalau dia sebut dengan terang banyak perkara kan, orang akan sibuk nak tanya hak tu, habis masa situ. Sedangkan tujuan dia kena ayat hak tu orang akan dapat dengan kajian, dengan penyelidikan, dengan pengajian seterusnya, orang akan dapat, orang akan faham. Banyak perkara. Supaya tadi ipar itu kematian. Lagu mana? Ipar mana kalau duduk dengan isteri kita, pergi mari boleh membawa kepada kematian. Boleh membawa kepada kematian. Kematian lah ke mana? Dia berzina. Dia berzina. Dia berzina. Kan seorang perempuan dengan ipar dia. Sebab biasanya ipar dia orang tak kisah sangat kan. Duduk serumah. Boleh jadi berzina. Apabila berzina kena hukum apa? Dia sudah kahwin, kena hukum rejam. Tidak mati. Mati. Membawa kepada kematian. Ipar mati. Mati lagu mana? Boleh membawa mati. Kalau suami dia tahu balah adik-beradik, balah adik-beradik tu siapa bunuh, mati. Mati juga. Siapa bunuh, bertetok adik-beradik pun, jadi putus hubungan. Ada kalanya bunuh, mati juga. Boleh juga kita kata ipar tu mati. Sebab apa maksud dia? Maksudnya sedih sampai ke mati, merana, sedih sampai ke mati. Jangan main-main. Itu maksud dia. Sedih tu sampai ke mati. Ada, boleh juga kita takdirkan, kita katakan mati itu penyesalannya sampai ke mati. Tak sudah, tak habis, tak sudah. Kerana kita tak cara benda-benda lagu tu. Banyak kan, boleh pergi banyak tu. Dia tidak royak ipar tu mati, maksud dia seperti mana yang nyata gitu, tidak. Supo juga ni. Istihadah tu adalah orang. Dia bukan nak maksud orang. Apa yang ada pada orang itu. Berapa dia? Darah. Darah yang mari situ. Darah-darah ni mari daripada orang. Orang darah. Tak kira lah mana-mana pun. Bahagian mana-mana pun tak kira. Semuanya dikira sebagai istihadah. Hak tu dia nak cerita. Dan hak ni bukan haid.
Hukumnya tak sama. Nabi SAW kata sini, bila berlalu tempohnya, basuhlah darahmu. Basuh darah mana? Darah haid lah. Bila tempoh haid tu berlalu, basuhlah bekas-bekas dia tu, darah haid tu. Lepas tu bersembahyanglah. Ini rekah cerita. Hak sebenarnya riwayat yang lengkap sana. Di situ ada sebut mandi. Selesai. Kedua-duanya ada. Basuh, mandi. Kalau tidak basuh pun mandi. Ataupun maksud basuh ni selepas tu. Selepas tu basuh lah, untuk lebih selesa lagi semayang. Walaupun darah isti'adhah, kalau mengikut Imam Bukhari, tidak najis, tetapi moleknya basuh lah setiap kali nak semayang. Lepas tu kita kata setuh lah kemaluan, tak batal semayang. Tak batal. Imam Bukhari tak batal. Ulok dah. Mazhab Syafi'i memang batal. Basuh tu batal. Kalau kita kata lepas tu lah, hak mula-mula suci daripada haid ni mandi, lepas pada tu suruh basuh tu, maksudnya hak selepas pada tu lah, bila nak semayang tu basuh saja. Dia tak suruh ambil air semayang. Tak ada dalam riwayat mana pun sebut ambil air semayang. Tak ada. Kalau ada, bukan dalam Bukhari. Imam Bukhari kata tak boleh lawan hak dia lagi. Hak dalam hak dia tak ada. Sebab tu Imam Malik kata tak ada. Hak ada je lagu tu, suruh mandi, semayang. Ambil air semayang, tak ada. Dalam kitab mana ada? Dalam Abu Daud, dalam lain-lain ada. Dia kata tak boleh lawan dengan hak dia. Hak ni, hak tu kalau kita nak pakai pun atas dasar lebih molek saja. Sebelum nak ambil air semayang tu basuh. Ataupun lepas ambil air semayang kau, kalau mengikut Imam Bukhari tak batal sentuh kemaluan. Lelaki kau perempuan tak batal. Tak batal. Tetapi kalau mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Tak batal juga. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Malik batal. Mazhab Ahmad batal. Kena ingat kan, setengah-setengah orang dia kata tak boleh mengajar ni. Kalau apa ni duk royak mazhab, hak tak tahu mana. Kita royak tu. Mazhab ni gini. Mazhab ni gini. Royak. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Tak boleh. Lepas tu hak Nabi SAW suruh basuh tu darah padamu tu. Darah padamu tu tak kira sini kau ada darah tu, tangan kau, paha kau, betih kau darah, haid tu kotor kena basuh. Tetapi tidak hak biasa je tempat dia tu lah. Hak tu lah hak utama kena basuh. Dia suruh basuh tu. Lepas tu basuh ni lepas mandi, kau sebelum mandi boleh jadi belakang. Dia tidak royak, basuh dulu, basuh kemudian. Dia tak royak. Imam Bukhari pakai umum tu sahaja. Pakai umum. Itu cara dia. Lepas pada tu habislah bab yang pertama. Seterusnya bab yang kedua, iaitu bab ghasli damil mahid. Dia ada ulang-ulang gitu. Cara kau haid, istihadhah, haid pula. Lepas tu istihadhah pula. Dia tukar-tukar cara dia. Pasal apa? Rapat ni hubungannya antara dua macam darah ni. Dari satu segi dia rapat, dari satu segi yang lain tak serupa hukumnya. Basuh darah haid, membasuh darah haid. Tak apa, ada nota di situ 256. Kita tengok situ dulu. Tajuk bab ini termasuk dalam senarai tajuk yang berperanan menjelaskan maksud sesuatu perkataan atau sesuatu perkara yang tersebut di dalam hadis di bawahnya. Dalam istilahnya dipanggil tarjamah syarihah. Tajuk syarihah. Lagu tu. Kalau dalam syarah Bukhari ni dia kata terjemah ini terjemah syarihah. Orang yang mengaji dia tahu tak? Apa maksud terjemah syarihah? Tu kita sebut tu. Hadis yang berperanan, tajuk yang berperanan menjelaskan maksud sesuatu perkataan atau sesuatu perkara yang tersebut di dalam hadis di bawah tajuk tu, di bawahnya. Orang panggil terjemah syarihah. Di dalam hadis di bawahnya terdapat perkataan litandahu. Ada perkataan itu. Perkataan ini pada umumnya berarti merenjis atau menjirus, tetapi ia digunakan juga dengan arti membasuh. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari rahimahullah mahu menjelaskan dan menetapkan erti yang sepatutnya dipakai untuk perkataan ini
iaitu membasuh, bukan merenjis atau menjirus, bukan. Selain dari itu, Imam Bukhari juga mahu menjelaskan tentang kenajisan darah haid. Kerana darah haid bukan darah penyakit, malah ia adalah sesuatu yang keluar melalui qubul secara normal. Itulah sebabnya kenapa Imam Bukhari menggunakan perkataan ghasl, basuh, yang selalu diguna beliau di dalam bab bersuci untuk menunjukkan kenajisan sesuatu. Maksud ketiga Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan kaifiat atau cara membasuh sesuatu yang terkena darah haid. Berdasarkan hadis di bawahnya, ia mestilah dibasuh dengan betul-betul atau dengan bersungguh-sungguh agar kesannya benar-benar hilang. Itu tujuh. Ada beberapa maksudnya. Kalau kita melihat kepada sudut nak menerangkan perkataan thumma litanzahu bima'in thumma litusalli fi di hujung hadis itu, kalau nak tengok kepada kaitan perkataan itu dengan tajuk ni, maka tajuk ni menjelaskan makna litanzahu apa. Jangan kita terjemah dengan menjirus ataupun merenjis. Walaupun ada juga nadhaha yanzahu dengan makna menjirus, nadhaha yanzahu juga dengan makna menitis. Banyak makna. Di sini Imam Bukhari nak menetapkan dalam banyak makna tu, hak mana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah membasuh. Itu cara dia. Imam Bukhari dia juga ahli bahasa sebenarnya. Ahli bahasa. Dia tengok perkataan ni banyak makna. Hak mana, makna mana yang paling sesuai dan sepatutnya dipakai di sini. Dia cerita ialah membasuh. Sebab apa? Kalau dengan makna merenjis, dia tidak akan cuci betul-betul dah. Kau melarat lagi boleh ada, boleh berlaku kau melarat lagi. Hak sikit je besar duit 50 sen kita kata. Dengan renjis tu jadi kau luar, kau pergi darah, kau melarat. Tak ada mana renjis. Dan darah itu darah kotor, semua timur darah kotor. Dengan berenjis itu bukan jadi suci. Kau borak, kita kata kau melarat. Dengan sebab itu di sini dengan makna basuh. Dia nak tu maksud dia. Makna basuh di sini. Dengan makna ghasl. Ghasl bukan ghusl. Ghasl. Kalau ghusl makna mandi, ni ghasl makna basuh. Yang kedua, Imam Bukhari kalau dia dalam tajuk ni, dalam kitab, dalam bab suci ni, sebelum pada ni banyak dah. Dia kata kena basuh air mazi, kena basuh air mani. Air mani bagi Imam Bukhari najis. Imam Syafi'i tidak najis. Tak najis. Air mani tidak najis. Imam Bukhari najis. Kita tahu mana ulama-ulama tahu mana dia pendapat dia tu najis. Dia tahu daripada penggunaan perkataan ghasl. Bila Imam Bukhari guna perkataan ghasl, itu menunjukkan dia nak ayat najis benda tu. Semua ulama faham gitu. Supaya juga sini darah haid kena basuh. Basuh sebab apa? Dia najis. Di sini kita fahamlah bahawa darah haid tu najis, bukan kotor-kotor, kotor pada uruf saja. Kotor kita kata apalah budak ni pegang gelas tu tangan cemar, tangan kotor, padahal bekas nasi dia kata kotor. Dia kata cemar. Cemar tu pada uruf orang panggil, bukan pada syarak. Supaya juga hingus cemar nyelesek situ, kita kata no, cemar. Hingus tidak najis dari segi syarak, tapi orang kata cemar dari segi uruf, dari segi penerimaan umum. Penerimaan umum orang berasa jejek benda-benda gitu. Imam Bukhari bila dia sebut ghasl maknanya najis, bukan kotor biasa saja, tak, najis. Ada benda yang kita tidak berasa jejek pun, tapi najis. Ada yang jejek, darah haid ni jejek, tak sedap baunya. Itulah nasib manusia dalam dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu dah perempuan dalam dunia. Kalau dalam dunia tak salah ya, ke mana-mana dia mestilah begitu. Dan kedudukannya pun
teruk, dekat najis. Setara tu je hak lebih dunia ni balah, parai, bertetak, berebuk. Nah, setara tu je sebenarnya hakikat. Tempat najis sebenarnya, saluran najis. Tu hakikat. Dah kotor, perempuan tu sendiri pun tak senang. Tak senang. Bila Hawa turun daripada surga, tu salah satu hak Tuhan beri ke dia. Mula-mula lagi Imam Bukhari mari hadis. Itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak cucu Adam yang perempuan. Bermula daripada Hawa. Hawa mari tu mari kotor. Susahlah. Mari kotor. Tak sedap bau, tak sedap rasa, tak sedap lakon. Dan mengganggu. Dulu kita sudah bicara gangguannya boleh membawa penyakit. Kotor pula. Banyak perkara. Banyak perkara lah. Imam Bukhari nak cerita tu kotor. Oleh kerana kotor, Islam ni agama bersih, agama suci. Mengajar bersih, suci. Sebab itulah dia tidak boleh bergaul, bukan bergaul, bersetubuh dengan isteri. Sebab apa? Sebab kotor. Dia tak suka kotor. Sebab apa suruh basuh sini? Sebab kotor. Islam anti kotor. Dia tak suka kotor. Tak boleh. Itu sebab dia buat tajuk ghasl. Kena ingat tu. Kalau kita mengaji Bukhari, kurang-kurang je kena ingat. Memang Bukhari bila dia sebut ghasl dalam bab suci ni, dia nak rayak najis tu, mengikut dia. Walau air mani, bukan saja basuh dah, kerana najis air mani. Bagi dia lah. Bagi orang lain, lagu lain pula tak apalah, untuk masing-masing lah. Ada hak dia berat, ada hak dia ringan, lagu tu. Maksud ketiga Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah kaifiat. Kaifiat tu tak boleh mudah-mudah basuh, tak boleh main-main. Dia ada dulu hak kita panggil gosok. Gosok tu bubur dalam bracket tu sental, menyentalnya. Tak mungkin kita kata sepuluh gosok baju tu pula dengan stereko tu dah. Bukan. Gosok ni gonyok. Menyental, gonyok dulu. Hak boleh. Ataupun tidak gonyok kita pakai sabun. Apa-apalah dengan maksud nak menghilangkannya. Kalau setelah kita usaha semua tu tak hilang juga, tak apa, dimaafkan. Tapi kalau tidak usaha, biar gitu dulu, tak boleh. Tak boleh nak buat sembahyang. Nak pakai saja, boleh. Pakai saja boleh, tak apa. Tapi hak moleknya, Islam suka bersih bila-bila. Sama ada tidak nak sembahyang. Kalau nak sembahyang memanglah jadi syarat. Kalau tidak bersih, tak boleh. Kena gonyoh molek dulu. Lepas tu dalam hadis ni ada sebut bila gonyoh ke apa tu, dia sebut perkataan nadh litanzah yang banyak makna. Antara maknanya ialah renjis. Dia boleh keliru. Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk ni bukan renjis di sini maksudnya, tetapi basuh. Basuh, gosok, sental dan basuh. Tidak guna sabun pun tak apa. Tidak guna sabun pun tak apa, asal basuh. Moleknya mula-mula je lah. Kalau dah lamanya dia lekat, payah. Mula-mula kena tu mudah. Kalau dah lama kan, jadi lekat, payah. Itu maksudnya di sini. Lepas tu boleh sembahyang. Kita boleh kata juga maksud Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak ceritanya kain tu bila kena darah, apakah tak boleh dah nak guna untuk sembahyang walaupun setelah dibasuh? Boleh. Untuk sembahyang sekalipun, apa tak lagi untuk benda-benda lain. Sebab Islam agama yang tidak menyusahkan. Tapi kalau dalam syariat dulu, Islam juga, tapi berat tu ada. Hak itulah dalam Quran dia sebut, la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan bebankan kami supaya kamu bebankan orang-orang dulu. Islam juga. Tapi kalau kena air kecil seluar ni, kena gunting, basuh tak jadi, kena gunting semua. Beratnya. Kalau kena najis dah betul dulu. Syariat dulu, Islam juga. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia banyak kemudahan. Antara kemudahannya di sini, kain itu boleh dipakai lagi walaupun untuk sembahyang. Bila dia kata untuk sembahyang, mana suci benar.
Hak lain-lain tu kau boleh lah. Kalau sembahyang pun boleh, kita guna kain tu, maka ia menunjukkan kain tu suci. Dan kalau kena pakai kain lain, menyusahkan. Agama Islam tidak menyusahkan. Agama Islam hak lah ni, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan. Ada beza juga. Walaupun kata Islam dulu pun Islam juga, tapi banyak perkara berat. Lah ni banyak ringan. Termasuk hak ringan hak ni. Tidak kata jadi orang susah pun boleh ikut Islam juga. Kalau dia ada kain selah pun basah, boleh guna tu. Tidak nanti kering, tak kering lagi pun tak apa. Basah-basah gitu pun boleh buat sembahyang. Suci dah. Yang syaratnya kena basuh. Kalau tak basuh tak boleh lah. Kalau tak basuh tak ada jalan. Sebab apa? Sebab najis. Sembahyang tu suci. Tak berlaga. Suci dengan kotor, tak berlaga. Dia tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Sebab tu orang berdosa tak boleh masuk syurga. Sebab syurga tu tempat suci. Dia tak boleh. Dia kena bersih dulu. Bersih dulu. Lepas tu baru masuk. Sebab tempat bersih. Dia tak boleh belaga. Supaya juga sembahyang. Sembahyang ni nak suci benar. Tiba-tiba kalau hak kotor ada, tak caralah. Pada kain kau, pada tempat kau, sehingga suci tu suci benar. Suci maknawi. Suci zahir tak padan lagi. Kena ada air sembahyang pula. Suci lah. Suci benar. Sebab apa? Hak tu boleh membawa kita kepada akhirat, bukan setakat dunia. Hak kita tak faham, tak boleh tak nampak. Bukan apa ni sekadar zahir, tidak. Itulah maksud tajuk ini. Dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ni melalui kalau kita tengok sahabiat dia saja, sahabat-sahabat perempuan, sebab mereka lah yang terlibat dengan perkara ni. Walau bagaimanapun orang lelaki tidak kata tak perlu belajar, sebab dia ada anak perempuan, ada isteri perempuan. Mana ada kaitan, kena tahu. Dan benda-benda gini anak tu kena royak. Kalau haid tak sarusi, kalau istihadah kena royak. Dan daripada awal lagi anak kita tu kalau dia mari kota tandas lalu. Tandas lalu. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi mutahayyirah tadi. Kalau mutahayyirah tu susahlah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kena mandi, kena ambil air sembahyang setiap kali nak sembahyang. Lepas tu kena qada pula. Kan susah. Kalau mengikut dia seperti yang disebutkan tadi, susah. Tapi kalau kita sudah daripada awal lagi, tengok, kalau boleh tengok darah dia tu warna lagu mana. Takut dia tak reti kan. Kadang-kadang dia tak ambil berat sebab tak cara je. Kena tengok. Royak kepada dia. Kalau ibu terutamanya, pengalaman tu lagu mana. Dari segi rasanya, dari segi warnanya, mungkin dia boleh tamyiz. Dia boleh tamyiz, membezakan darah tu. Jadi panduan kepada dia. Dan jangan susu. Jangan susu. Itu pengajaran kepada ibu bapa lah. Sebab apa? Bila istihadah tu penyakit. Penyakit ni bukan kecil. Ada kalanya besar sampai ke mati, sampai ke tua. Kadang cuai kita berubat, tak berubat, boleh macam-macam implikasinya. Sampai teruk penyakit tu, sampai tak boleh nak ubat. Jangan sampai gitu. Allah SWT beri benda-benda kita tanda supaya kita awal-awal lagi dapat mengesannya dan bertindak. Supaya demam apa, tanda kepada penyakit lain, hak lain, tanda. Hak ni pun darah tu tanda. Jadi kita dengan anak-anak kena royak, jangan susu, jangan malu dengan ibu bapa, jangan. Itulah artinya ibu bapa kepada anak-anak. Segala-galanya kena royak, jangan susu. Dalam Islam ni dia tak ada susu. Hak mana patut tidak susu itulah. Ada juga hak tak boleh royak, ada hak dia. Tapi banyak perkara memang jelas. Memang jelas. Nabi SAW sendiri pun dia buat gitu. Itulah. Yang kedua tu pun, hadis yang kedua tu seperti juga. Di sini ada sebut fataghsiluhu. Setelah suci daripada haid, kami menyental bahagian kain yang terkena darah haid, lalu membasuhnya. Membasuh tempat tu, tempat awak kena darah. Di samping membasuh keseluruhan kain itu, tempat tu lebih-lebih lagi lah, lebih ditekankan muka tempat kena darah tu.
Hak lain-lain pun takut ada ngecik ke gapo ke, kita tak perasan. Dengan sebab itu suruh basuh kesemuanya. Kemudian memakainya untuk bersemayam. Boleh pakai untuk bersemayam. Tidak kata kena kain lain pula, suku pula, jadi susah lagu tu. Orang kita ni itulah pasal tidak luah kan, mengaji cara sepik. Susah lah. Susah kau orang perempuan, orang lelaki pun susah. Nak pergi mana-mana bawa kain pelekak. Padahal seluar tu pun boleh. Bapa duduk atas motor tu ada ke dia? Atas kursi tu tak ada duk kotor apa. Tapi dah jadi kebiasaan kata tak boleh, kena saling dulu. Susah. Ajarlah cara mudah. Semayang tepi jalan boleh. Atas kereta boleh. Wah, kalau kita ni cermak sangat kan tak? Semayang atas kereta boleh. Semayang sunat lah. Semayang sunat atas kereta boleh. Nabi buat tu semayang atas unta. Tapi jangan tunduk gitu sampai tak nampak jalan. Semayang boleh. Boleh bawa kereta. Dengan sebab tu kalau orang tak angkat tangan, jangan kita kata sombong. Takut dia nak semayang. Ini kata sombong tu okey tu dah. Kita angkat tangan dia tak paling. Tak paling. Dia dah semayang. Tapi oleh kerana benda tu tak biasa kan, kita tak fikir hak tu. Tak fikir mungkin dia duduk semayang. Tak fikir. Dengan sebab tu kita kena belajar hak mudah. Di padai kau budak-budak duk main semayang. Tidak kata jadi susah. Ni kalau kita menyusahkan lama-lama, malah jadi malah, macam-macam timbul. Benda hak berat dah, benda hak tak suka, nafsu tak suka, payah-payah pula kan. Hak tua-tua ni pun kena bawa kain. Apa kalau tak ada kain susah. Hak perempuan apa lagu tu juga. Kena kano. Sebenarnya pakai kain apa ni ada warna lagu tu pun tak apa dah. Pakai tudung. Tangan tak apa. Kaki tak apa. Tapi kalau hak berat-berat sangat jadi tak susah lah, kena kano. Tak ada kano kan pakai tak mai gitu. Tetapi setengah-setengah tempat hak dia ada tu dia cadada, dia buat kebajikan wakaf kain kano situ ada juga. Tapi kita tak tahu hak tu hak tentu, hak pastinya hak tubuh kita tu suci, kita tahu. Hak tu tak tahu. Takut lawan mana tak basuh pun boleh jadi juga. Tak basuh cuma bau busuk pun pakai macam kano tu dah. Sebenarnya tidak mudah. Kalau kita ngaji cara luar mudah. Pakai lagu tu pun boleh dah. Nampaknya kena sekatulah dulu untuk hari ni, dan kita akan sambung seterusnya minggu depan. Wallahu a'lam. Panas kita bukan salah satu muslimat. Jadi mereka tu macam kunci ke mereka luar dia di kali. Lepas tak banyak kaki. Dia dah pakai stok. Lepas tu masalah memang saya pernah dengar cerita tadi nama. Memang orang dia ceramah-ceramah. Dia banyak ciri-ciri dia wanita bagi tu kesempat tu. Mana bukan benar. Apa tadi? Ada lagi? Macam orang takut ngecik, takut apa tu boleh jadi was-was. Jangan ikut error. Allah, was-was ni susah. Baru ni ada semaya dekat mai jemaah. Dekat was-was. Allah, jumpa pula lama dah tak jumpa. Rokok tu baru dia boleh Allahu Akbar, baru jadi. Tu imam nak bangun. Lepas pada tu orang sudah semaya dah, dia tambah pula sah. Dia kira tak sah kan. Tak ada yang pertama. Tengoklah. Itulah akibatnya. Dia kalau selagi tak apa, tak usah cara. Kalau tidak pasti nampak ngecik, jangan pakai. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia ada kata kan, dalam kitab-kitab fiqh lah. Dia ada kata lepas pada kita kecil tu moleknya kita renjis sikit supaya tidak ada was-was. Takut-takut kita kata kalau tak ada
Ni ngecik kat mana pula? Ni ngecik kita kecil. Kita ketik. Dia kata molek buat gitu untuk menghilangkan was-was. Ni hak kita ketik. Habis cerita. Dan jangan duduk pakai lagu tu, dia boleh membawa kepada was-was. Yang kedua, hak masalah kaki tadi, itulah. Benda tu masih khilaf lagi. Tapi dalam masyarakat ni, kalau kita tidak biasa, sebab tu kena mengaji. Ramai-ramai kena mengaji. Kau luar, jangan ngaji hak tula. Kalau ngaji hak tula, lagu tu pakai mati. Kita tak tula. Lepas tu kalau tengok orang kita pandai serong, apalah tak uti maya kita. Pula kita suka buruk pula kat orang. Kita tak tengok lagi luar negeri tu, kita tak tengok lagi luar negeri. Ni sekat ni orang Tino pakai. Ni. Bukan ni sampai kelengan itu buka. Betih nampak lagi. Semaya. Boleh. Cuma tidak mazhab Syafi'i lah. Tidak mazhab Syafi'i dah waktu tu. Tapi kita kena terbuka. Jangan pandang serong. Ini masalah furuk, masalah cabang. Tak ada. Tak apa. Lepas tu cerita-cerita lagu tadi kan. Banyak benda lah cerita-cerita lagu tadi. Setengah-setengah tu ada dalam kitab-kitab. Memang pengarang yang masyhur ada. Yang suami tak bui balik kan. Ayah dia duduk bawah. Tak bui, kita tengok ayah dia sakit nak mati. Lepas tu bila ayah dia mati, ayah dia mimpi pula. Royak kata, betul kamu ikut suami begitu mu. Tu karut semua. Tapi ada dalam kitab Ihya. Jangan main. Ada. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Tapi sebab tu kita kena jangan ngaji sah. Dah cerita-cerita ni banyak orang karut banyak. Kebanyakan dalam masyarakat kita ni, kalau dalam bahasa kitab dia panggil wa'iz, hak ramai, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu jangan. Ahli ilmu lain. Ahli ceramah nasihat ni lain. Dia panggil wa'iz. Hak jenis nak suruh orang takut nak suruh orang takut neraka, tak maksiat, macam-macam cerita tu nak suruh orang tak tinggal sembahyang. Kalau tinggal sembahyang ni serupa dengan zina dengan mak. Kalau tinggal sembahyang ni serupa, tu karut semua. Tak ada. Dia nak menakutkan orang, dia rekod pula hadis. Tak ada hadis. Lepas tu bukan bermakna kita nak mudah-mudah sembahyang tu. Dah. Tidak lagu tu. Cukup dalam Quran, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli. Cukup. Ada dah dalam Quran ayat ancam orang yang tinggal sembahyang. Masuk neraka saqar. Apa masuk neraka saqar? Bukan kerana kafir, kerana tak sembahyang. Cukup dah lah. Tak payah dah rekod-rekod hadis. Tetapi ada kalanya orang ni kan, dia nak suruh orang anak tak tinggal sembahyang, dia buat mari cerita-cerita lagi. Tak boleh. Salah. Sebab kita nak suruh anak ni patuh kepada mak ayah, usik dia dengan hatu. Salah. Tak betul tu. Takut hatu ada. Tak boleh. Salah tu. Dosa lagu tu. Punah jiwa orang. Hak ni pun lagu tu. Kita kena hak betul. Sebab tu dia ahli ilmu lain. Ahli ceramah, nasihat ni wa'iz, orang panggil wa'az lain. Hak wa'az tu campur baur lagu tu. Wallah. Semi. Ucap tahniah orang kafir mati. Takziah. Ucap takziah secara umumnya kita menyatakan hubungan baik dengan dia tu tak apa secara umumnya. Tetapi takziah dengan arti serupa orang Islam tentu tidak. Tak boleh anggap lagu tu lah. Kena faham molek lah. Kalau takziah tak boleh dia serati pula. Dia serati pula orang Islam tak boleh buat lagu tu. Siapa jadi orang sakit hati, menghina, tak boleh. Kita kena menyatakan hubungan baik. Kita takziah boleh secara umum, bukan seperti takziah kepada orang Islam, tidaklah. Kepada orang Islam takziah tu macam-macam lah. Misalnya suruh ikut cara berkabung, kalau perempuan kan, dan sebagainya.
Tapi kalau kata orang kafir mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak salah, boleh. Boleh lagi kata lagu tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni tidak semesti orang mati lapu mapu pun boleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Di Mekah orang masa dia maya kan. Itu macam orang India yang maya tu. Gerak lagu mana? Tak apa. Mazhab Syafi'i pun tak apa paling. Tak apa. Jangan paling tubuh. Tak apa mazhab dia, tak apa. Dia jalan boleh. Boleh rokok jalan. Oh tu sahabat ada buat tu. Ada dalam hadis tu, dalam Bukhari ni ada. Sahabat Abu Bakar. Boleh rokok dia jalan. Nabi tak kata apa. Atas dah satu lah orang mazhab Ahmad kata boleh jalan. Dia kata tak batal sembahyang, dia pegang dengan hadis-hadis tadi lah. Nabi SAW kan duduk sembahyang kan, dia naik atas mimbar dia. Lepas tu dia turun. Banyak lagu tu. Dia sendiri buat lagu. Lepas tu orang Syafi'i kata jalan tu dia selaka. Selaka berhenti. Gitu dah. Tak ada dalam hadis tu, tak ada sebut gitu. Tak ada sebut. Orang lain pakai tak apa. Tu. Dulu kita biar dia mohon maaf atas ketidakselesaan tuan pada hari ini. Kalau macam aku boleh ingatkan, hari ini kita tak selesai setelah kita setahun 2 bulan kita berada dalam garis selesai. Kerana kita buat di hotel Jadi kita tidak bercadang untuk buat anda tidak selesai pada masa. Kita akan terus upgrade ini daripada masa-masa. Mungkin minggu depan tidak selesai lagi lah. Dan juga mengadakan dewan ni kita sewa bulan tidak hari. Jadi kita offer lah pada maklumat yang nak buat program di sini pada tidak hari Sabtu ni. Bolehlah jumpa saya mana untuk waktu di ke apa-apa, simak bincang lah. Pasal kita tak bayar sewa sebulan. Kalau di hotel kita bayar 350 untuk 2 jam. Jadi kita bayar 30 untuk sebulan. Jadi bagi memenuhi kekosongan itu boleh isi lah. Dan semak nak program bincang sama tema. Muslimin pun sama. Semuanya program ini dibuat sampai pukul 6 petang saja. Sampai pukul 6 petang. Kadang-kadang nak buat kelas apa-apa pun boleh lah. Boleh jumpa saya. Dan satu lagi untuk kehadiran kita kebiasaannya antara 80 hingga 100 sepanjang ni lah cakap yang kita buat kelas ni. Jadi sekali kepada mereka-mereka yang nak menyumbang untuk kerusi bolehlah berbuat rupiah dengan satu kerusi RM20 wakaf. Jadi minggu depan insyaAllah nak kerusi penuh lah kalau ada sumbangan betul-betul. Jadi dengan ini terima kasih pada orang-orang